Baca Quran nafas pendek. Okey, ramai orang komplain kepada saya, ramai orang tanya saya, "Ustaz, macam mana nak panjangkan nafas bila baca Quran?" Kadang-kadang ustaz-ustaz, imam-imam pun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin terpaksa berhenti alaihim pertama, kadang-kadang alaihim kedua. Sebab apa? Sebab nafas pendek. Betul tak? Sebenarnya bukan masalah nafas pendek. Sebenarnya ni saya nak bagi tahu satu rahsia yang saya akan singkatkan dalam seminar baca Quran kemas pada hari Sabtu nanti. Ni saya spillkan sekarang. Tak lancar. Cara baca dia tu tak lancar. Dia tak tahu teknik macam mana nak baca Quran dengan kemas. So dia dua benda baca Quran ni. Yang pertama lancar, yang kedua kemas. So bila kemas tu automatik dia akan lancar tau. Dan kemas tu dia bukan setakat makhraj huruf, sifat huruf saja. Yang tu semua orang ustaz, semua dah pandai dah sekarang ni. Tahun 2025 semua orang dah belajar makhraj kan. Semua orang dah belajar sifat huruf kan. Okey, tapi baca Quran still tak lancar. Kalau lancar pun nafas still pendek. Okey, dia gini. Step demi step, langkah demi langkah untuk nak bernafas tu kena tahu. Untuk nak mendapatkan kekemasan di dalam bacaan Quran. Bukan setakat tajwid saja. Kita tahu mana kita nak waqaf, mana kita nak ibtidak. Dalam masa 4 jam, seminar baca Quran kemas hari Sabtu ni pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Saya akan singkapkan semua rahsia, teknik dan sistem. Macam mana nak pelancar, cara yang sebenar, dalam masa 2 minggu saja, anda akan mahir dan anda akan tahu macam mana nak baca Quran dengan lancar. 30 juzuk Quran kita sempena kita nak buat pecah rekod pada malam 1 Muharram ni nanti, insya-Allah. Okey, kita ada masa 2 minggu sebelum 1 Muharram. Hari Sabtu ni kita start berlatih. Saya akan dedahkan kepada anda kena register segera. Tugas anda register dan komit. Bila saya bagi task, saya bagi sistem, saya bagi teknik, anda kena berlatih dan kena tasmik dengan saya. Saya akan dengar seorang demi seorang untuk nak pastikan anda baca tu bukan setakat lancar, bahkan kemas. Lancar ni dengan menggunakan kelajuan tadwir tau. Link ada dekat bio. Tanya kita, nombor telefon kita dah ada dekat bio. Alright? Saya jumpa anda hari Sabtu ni insya-Allah.